Sekitar 60 juta tahun dahulu, tidak lama selepas dinosaur pupus, hutan paya tropika di Amerika Selatan menjadi rumah kepada seekor pemangsa yang luar biasa. Namanya Titanoboa. Dengan panjang sehingga 13 meter, ular ini lebih panjang daripada sebuah bas sekolah dan jauh lebih besar daripada ular moden seperti green anaconda. Beratnya pula boleh mencecah lebih 1 tan. Titanoboa hidup di kawasan paya dan sungai, di mana air yang keruh memberi perlindungan sempurna untuk menyerang mangsanya secara mengejut. Seperti ular besar moden, Titanoboa membunuh mangsa dengan cara membelit. Apabila mangsa ditangkap, badannya yang sangat kuat akan melilit mangsa dengan tekanan yang dahsyat, menghentikan pernafasan dan aliran darah dalam masa yang singkat. Mangsa Titanoboa termasuk ikan besar, penyu purba dan juga buaya kecil. Malah, saintis percaya Titanoboa mungkin merupakan pemangsa puncak di ekosistem paya purba ini. Namun, saiz luar biasa Titanoboa hanya boleh wujud kerana iklim bumi ketika itu jauh lebih panas. Apabila suhu global menurun berjuta-juta tahun kemudian, ular gergasi ini akhirnya lenyap dari dunia. Hari ini, Titanoboa kekal sebagai ular terbesar yang pernah hidup di muka bumi. Satu peringatan bahawa selepas kepupusan dinosaur, dunia pernah dikuasai oleh seekor ular raksasa.